Bolehkah sihir mematikan? Okey. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan kehidupan kita dalam dunia ini, dia ada sebab dia. Faham? Dia ada sebab. Apa sebab dapat duit? Saya bekerja. Faham? Cuma pada ghalibnya, kalau kita kerja dapat duit. Tapi ada tak kerja dapat duit? Ada juga. Cuma pada ghalib bekerja. Apa sebab hilang dah gatal awak? Saya letak obat. Faham lagi? Tapi yang menjadikannya bukanlah apa sebab tadi, tapi musabbibul asbab, iaitu Allah. Jadi kalau Allah izinkan sihir itu, dia boleh memudaratkan. Mudarat itu maknanya melemahkan, menjadikan pengsan, menjadikan rebah, menjadikan sakit, menjadikan lapar, menjadikan bercerai-berai, menjadikan kematian. Biiznillah. Pegang konsep kita, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendak baru boleh berlaku. Allah yang tak kehendak tak akan berlaku. Walaupun 1000 orang nak sihir kamu, tak akan mudarat jika Allah tidak izin.